Kita bersama dengan pemanggil yang sulung. Halo. Hello, Assalamualaikum. Alah, minta pula telah. Talian yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya. Ya, telah ditamatkan perkhidmatannya. Baru ditamatkan perkhidmatannya. Betul. Jangan. Ya. Jangan cakap membebel. Siapa tadi yang cakap membebel? Nanti Kita tak dulu. pernah bebel pun. Entah kan, bertenang. Siapa nama ni? Ha? Siapa nama? Nama? Yelah. Wawa. Laki perempuan? Alamak, perempuan lah bagi mak. Zaman sekarang ni bukan boleh percaya. Setakat telefon ni janganlah harap ni. Wawa umur berapa? Ha? Apa 30. Oh budak lagi 30. Dah tua dah. Dah kahwin dah? Belum. Okey, tak apa. Semoga dapat jodoh Wawa ya. Tak sampai lagi jodohnya. Tak apa, Alhamdulillah. Ya, dia macam lagu Ramli Sarip. Dia dekat tapi jauh. Dia jauh tapi dekat. Sabarlah Wawa. Baik Wawa, hari ni kita punya tajuk apa? Simpati rasanya. Apa rasanya? Kau ni main rasa-rasa aja dalam masak. Tak sedap, rasa tak sedap. Main rasa-rasa lagi. Cuba confident. Confident perempuan Wawa. atau lelaki yang lebih ada rasa simpati. Macam tu tajuk dia. Betul ke? Tak ada. Tajuk kita hari ni perasaan simpati sahaja. Oh, okey. Okey, perasaan simpati. Tak baca sangat komen. Dengar-dengar gitu je. Yelah. Anda memang jarang masuk, jarang tengok live. Ni kali tengok live, anda pun buat panggilan. Terima kasih kerana berani buat panggilan Wawa. Ada hadiah untuk anda Wawa. Jadi Wawa, siapakah yang ada lebih rasa simpati itu Wawa? Laki-laki ke perempuan? Of course lah perempuan, Abang Ismail. Okey, baiklah. Anda kata perempuan ada tinggi perasaan simpati. Anda sendirilah. Anda rasa simpati anda tu, anda pernah simpati terhadap perkara apa Wawa? Silakan. Kalau Wawa kan, bayangkan kalau korban tu kita tak sanggup tengok tau, punya kesian. Apatah lagi benda-benda lain. Jadi tak gamak. Macam gitu. Jadi simpati sangat. Simpati. Tak tahu. Baik. Macam gitu. Baik. Simpati. Baik, ayat anda tu saya faham. Kami laki-laki ni cepat faham tau. Perempuan ni malah lambat faham. Baik, anda simpati dengan siapa? Oh, okey. Kalau Wawa kan, Wawa simpati dengan perempuan selalu dicurangi. Kejap lah. Kau kejap yang itu, kejap yang ini. Dicurangi lah apa. Kau tak kira perempuan yang curang lagi lah. Teruk. Bukan teruk lagi lah. Okey, sekarang ni anda cerita pasal lembu korban. Satu-satu Wawa. Kau perempuan yang kona sana, kona sini. Bercabang-cabang kaki kau, tangan kau lapan. Kalau korban tu, sebab kita memandang lembu tu kan dia menangis tau. Kesian. Jadi saya simpati kat dia. Dia tu macam nampak dia macam tak reda je nak pergi sebab dia menangis. Sedih. Jadi saya simpati kat situ Abang Ismail. Engkau simpati tidak bertempat lah Wawa. Tu namanya simpati tidak bertempat. Macam gitu orang dia. Cepat sedih. Yelah, saya tengok tahu. Orang nangis pun sedih. Faham. Nampak saudara je, dia simpati, dia sedih. Tapi dia simpati tidak bertempat. Siapa setuju dia ni? Dia ni simpati tapi tidak bertempat. Yang tadi tak apalah, cancel lah, tak cerita lah bab tu. Yang apa? Kita bab yang korban tu, okey lah. Yelah kita, korban. Ya, baik-baik. Dengar baik-baik Wawa. Kau baru umur 30, kahwin pun belum, dokong anak pun belum. Ini aku nak bagi tahu dekat engkau ni sebenarnya simpati tidak bertempat. Faham tak? Faham. Okey, faham. Apa maksud simpati tidak bertempat kalau engkau faham? Silakan. Kau tak faham kan? Aku dah kata. Tak ada. Simpati tidak bertempat. Simpati tidak bertempat tu maksudnya anda simpati pada lembu. Dengar tu pasal kau kena dengar baik-baik Wawa. Dalam rancangan ni kau kena bina kefahaman yang tinggi. Dengar baik-baik Wawa. Dengar dulu ya Wawa. Ya Bisma, sayang kat pendengar-pendengar. Takut kefahaman itu lari. Anda simpati tidak bertempat, iaitu anda simpati pada lembu yang nak kena korban. Betul?
Baik, kita fokus pada situ. Kita fokus kepada lembu yang nak kena korban. Kau simpati pada lembu yang nak kena korban, betul? Sedangkan tuan punya lembu pun reda. Faham? Faham. Yang kau tahu tak kalau nak sembelih lembu korban tu dia kena kongsi-kongsi berapa nama? 7. Yang itu kau pandai kan, kau sesin tak berguna. Yang itu kau jawab betul. Bagus. 7 nama. 7 nama tu pun reda, kau tahu? Yelah, dia kena reda. Dia kena reda. Tuan punya lembu pun reda, yang beli lembu pun reda, yang tukang sembelih pun reda. Sekali orang yang macam kau lalu tengok lembu tu nangis-nangis, kau pula tak reda. Kau tahu kan? Kau tahu tak lembu tu lembu jantan ke lembu betina? Betina kot. Betina kot. Itulah aku kata, kau ni kahwin pun belum, timang anak pun belum. Ni aku nak bagi tahu dekat engkau. Lembu korban tu mesti lembu jantan. Ingat? Okey. Jantan Ya mestilah, Nok Wawa. Kau ni Wawa, sekolah pun tak lepas, kahwin pun belum, timang anak pun belum. Kau dengar baik-baik. Lembu yang korban tu dia mesti lembu jantan. Syarat saya tak boleh cacat, jantan, tak boleh buta. Syarat-syarat nak korbankan lembu. Faham tak? Tapi dia menangis jantan tu. Kesian. Jantan tu menangis pasal nanti kalau dia mati dia tak tahu betina dia ikut siapa. Itu yang dia menangis. Lain hal dia tak menangis. Dia tahu betina dia selalu curang kan. Dia patut dia risau, dia menangis. Lembu tu tahu tak Wawa, bahawasanya lembu jantan tu dia ready untuk berkorban. Kau tahu ke tak tahu Wawa? Nora. Wawa. Ya ke? Iyalah. Dia ready untuk dikorbankan. Iya, Wawa, betul. Lembu jantan memang dia ready untuk dikorbankan. Sama juga orang jantan, dia selalu berkorban. Orang betina, orang perempuan bukan berkorban, mengalah pun tak mau. Kau faham tak? Tak juga. Itulah. Memanglah orang macam kau, memanglah semuanya tak betul. Kau aja betul. Apapun, terima kasih Wawa ya. Okey abang, thank you. Ingat ya, lain kali tahu ya, lembu yang korban tu lembu apa? Mesti lembu yang menangis tu ialah lembu jantan. Lembu yang korban tu lembu jantan. Lembu yang korban dia mesti lembu jantan. Lembu jantan. Sebab jantan ini ready untuk berkorban sebab dia jantan. Kalau tak guna memang patut dia kena menangis. Okey, yelah. Bolehlah kau bantai macam tu. Kalau lembu betina dan orang lembu betina dia tak korban. Ingat lembu betina orang perempuan dia bukan berkorban, mengalah pun tak mau, tahu? Ingat ya. Tengok kenakan Wawa lagi, nampak tak? Abang Isma. Iya, kau kena tulis tu. Lagi banyak korban, lagi banyak faham. Tak korban, tak faham. Lembu jantan, lembu betina korban pun kau tak tahu jantan ke betina ke pondan ke pun kau tak tahu. Lepas ni kau kena ambil tahu. Jaga dia baik-baik, okey? Thank you, bang. Okey, Assalamualaikum. Okey, salam bang. Thank you. Terima kasih, bye-bye.